Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkongsian saya pada kali ini, bagaimana nak buat supaya masa cikgu-cikgu tak direct mengajar 5 waktu ataupun 6 waktu sehari. Contoh macam dalam ni, paparan saya ni direct 4 waktu. Saya setkan direct 4 waktu. Tapi bila saya set 4 waktu direct ni, dia akan jadi tak cantik lah sebab cikgu akan jadi 8 waktu sehari. Belum campur dengan perimpunan. Kan? Jadi seelok-eloknya buat 3 waktu lah supaya bila 3 waktu direct, dia jadi 6. 6 okey lah, bernafas lah sikit kan? Okay, macam mana cara dia? Okay, cara dia ialah pergi dekat bahagian teachers, kemudian tekan nama ni, kemudian tekan constraints. Lepas tu dekat bahagian limit number of consecutive lessons ni kita tukar menjadi 3. Kemudian kita set for more, kita tekan all, kemudian tekan OK. Kemudian tekan OK, kemudian kita close. Okay, tu cara yang pertama dekat bahagian teachers. Cara yang kedua ialah dekat bahagian school. Dekat school ni kita pergi dekat parameters, kita ni dekat sini kita tukar menjadi 3. Samalah dengan constraints tadi kan. Kita letak 3. OK. Kemudian tekan OK. Okay. Seterusnya itu dua cara yang pertama lah, teachers dengan school. Kemudian cikgu cuba jana, test dulu, kemudian dah test, kalau lepas cikgu tekan generate new. Okay, bila dah tengok dah selesai semua, pergi dekat print preview, tengok okey tak, adakah dia mengikut arahan yang kita buat, setting yang kita buat. Maksudnya direct 3. Kalau misal kata ada juga yang problem yang kad tersangkut ke apa kan, mungkin adalah problemnya kat situ, ataupun cikgu boleh cuba dekat relations. Cikgu boleh cuba dekat sini saya removekan balik semula, saya removekan. Okey, cikgu boleh cuba dekat bahagian advance ni, tak payah add. Tekan dekat advance ni. Okey, cikgu boleh cari dekat bawah-bawah sikit, dekat sini. Maximum consecutive periods ni, A and B nombor 37 ni, cikgu boleh tekan 3. Okay. Kemudian yang ni tak payah usik, ni semua ni tak payah usik. Kemudian yang ni kita boleh letakkan high ataupun strict, boleh letakkan, tapi mungkin dia akan jana lambat lah Kemudian tekan OK. Okay, macam ni kan. Okay, so tekan ni kalau nak test dululah. Kalau nak test. Okay, kalau nak test. Okay, kalau nak test kalau nak test cikgu tekan. Lepas tu kalau lepas dia akan laju lah. Kalau tak lepas dia akan lambat. Okay, kemudian dah settle, katalah cikgu dah settle dah settle dia punya ni, dia punya test tu. Okay, kemudian cikgu boleh test dan cikgu boleh generate new. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Okay, Assalamualaikum. Semoga berjaya.